Di kampung seremoni, tinggal sekumpulan murid yang kreatif dan gemar mencipta serta membaiki peralatan elektronik bersama-sama. 1 jam berlalu. Akhirnya siap pun. Penatlah. Dah lah, jom kita bagi dekat jiran. Ini radionya, Cik. Terima kasih Rafiq, Sarah, Fifah. Kamu semua memang hebat dan banyak membantu. Keesokannya di kelas. Minat mendalam mereka terhadap teknologi mendorong mereka bekerjasama mencipta alat pemancar isyarat kecemasan. Ilmu dan kemahiran akan menjadi lebih bermakna apabila digunakan untuk membantu orang lain. Namun, keberanian membuat keputusan juga penting apabila berdepan cabaran. Di rumah Rafiq. Alamak, hujan semakin lebat. Hujan yang berterusan mula mengancam keselamatan kampung. Alamak, bakalan elektrik di seluruh kampung dah terputus. Tiada isyarat langsung, semua talian komunikasi terputus. Tiada sambungan. Bagaimana kita mahu meminta bantuan sekarang? Alat pemancar kita boleh gunakannya untuk hantar isyarat kecemasan. Tidak, bateri sudah rosak. 20 minit kemudian. Masa semakin suntuk, mereka bertiga hampir berputus asa apabila harapan mereka musnah. Air semakin tinggi. Kita tak boleh mengalah sekarang, kawan-kawan. Rafiq, Akifah, bateri daripada radio lama yang kita baiki tu boleh digunakan. 30 minit kemudian. Berjaya! Akhirnya, hasil kerjasama dan kepantasan mereka, bantuan berjaya dihubungi. Pergi sana cepat. Terima kasih Rafiq, Akifah dan Sarah. Ilmu, kemahiran dan ketabahan kamu bertiga telah menyelamatkan seluruh kampung. Adiwira sebenar bukan yang mempunyai kuasa luar biasa, tetapi yang menggunakan ilmu, kemahiran dan ketabahan untuk membantu masyarakat.